Assalamualaikum semua. Aku tak follow sangat pun animasi Keluang Man ni. Tapi aku tahulah kewujudan dia. And being grown up during the 90s, of course, tahu kewujudan dia. Masa dia awal-awal keluar dulu memang adalah tengok. Tapi just on and off tengok lah. Bukan macam follow the whole story. And aku tengok few episode. First episode aku tengok. So, aku memang tak attach dengan this IP. Aku memang tak attach. So, untuk movie ni memang tak ada nostalgia effect lah untuk aku. Tapi aku tahu pasal animasi je. Pasal comic book Keluang Man memang aku tak tahu langsung. Tak pernah pun aku come across dengan comic book Keluang Man. So untuk yang komik ni memang new information untuk aku. Aku tahu sebab aku tengok ada interview dengan Remy Ishak. Astro ada release like behind the scene punya footage kan, punya video. And then Remy Ishak kata dia memang peminat Keluang Man, baca komik dia tak pernah miss. Okay. So, kartun aku tahu, tapi komik aku tak tahu. So, pendapat aku lepas menonton filem Keluang Man ni, aku rasa macam mix sikit lah. Ada mixed bag feeling sebenarnya. Dia, pada aku dia terlalu banyak ups and down. Dan dia punya naratif tu tak konsisten. Dan ada yang bagus. Kan aku enjoy, ada yang bagus. Ada yang apa ni kan. Ada yang sampai aku surprise. Kan okay, that one is very clever. Tapi ada yang why you do like this kan. So dia macam kau drive dekat jalan yang banyak, jalan raya yang banyak bumper tau. Tapi bumper tu pun ada yang bumper tinggi, ada yang bumper besar, lebar, ada yang very smooth and ada yang macam nak sampai kat tol. Aku rasa movie ni mungkin going to be like a 50-50 untuk wider audience. Sama ada kau suka dengan movie ni, enjoy, ataupun what the fuck am I watching here. Secara objektifnya, it's not really a good movie lah. Dia ada banyak kelemahan dia. Dan dari segi penulisan, dari segi naratif tu. And it's not a bad film per se, but just mid lah, just okay. Tapi we circle back untuk objektif tu later on. Sebab secara subjektifnya, aku did enjoy the movie more than I thought. And quite surprised. And based on trailer, memang tak memanggil aku. Tapi bila tengok movie ni as a whole, okay. Ada sampat yang aku suka. Mungkin banyak yang aku suka compare to banyak yang aku rasa miss or kurang. Movie ni start pada aku at very low tau. Kalau benda ni aku tengok kat YouTube, memang aku dah skip dah sebab the first impression tu tak ada. You need to capture penonton punya fokus dan emosi seawal 5 ke 10 minit yang pertama. Ya, ada sesetengah penonton yang okey, yang tak ada masalah dengan intro filem ni. Tapi ada sesetengah yang tak okey, yang need that good impression. So kalau kau cater untuk yang second one, yang need the good impression, actually kau cover both group. So isn't it better, right? Both. Dia punya intro scene yang dekat alley tu, pada aku is not the best way untuk establish the characters and the world building tau. Aku di antara penonton yang not really impressed dengan intro tu lah. Tapi slowly lepas tu filem ni berjaya keep me engaged with the story. Konsep Halim Osman punya voice dalam kepala Borhan tu aku suka. I wish I can have more in terms of that element. Very good concept untuk dia explore, tapi dia just buat benda tu for comic relief dia. And sebut pasal comic relief, the comedic part tu untuk movie ni mostly dia terlalu rely on the script. Aku rasa macam the script writer yang rasa benda tu kelakar, not the actor. So when you don't have a natural comedian to deliver that particular line, sometimes it's very hard to watch lah, sometimes. Nasty is very decent actor, aku suka dia. Tapi untuk karakter ni aku rasa dia tak cukup versatile. Atau director ni yang tak pandai nak lenturkan dia punya keversatilean dia tu. Dan aku ada Google sikit untuk filem ni.
back in 2023 ada news yang mengatakan Naim Daniel juga audition untuk this role Borhan ni. As an actor, aku rasa Naim mungkin boleh bawa watak Borhan ni dengan lebih baik. Tapi physically dia kecil sikit kan, mungkin tak padan lah dengan karakter nak jadi superhero ni. Tapi Mamat tu berlakon memang power. So untuk comic relief punya part memang ada hit and miss lah. Ada satu scene tu dia menggunakan banyak cameo tau. Aku suka gila kan. Hantu Kak Limah tu memang caught me by surprise lah. Tapi ada satu scene yang dia tiba-tiba macam break the fourth wall kan. Aku tak tahu kenapa. Kan yang dia lempang all the crew, director tu semua kan. I think Zah Vlog pun ada. Seriously tak kelakar. Dan aku interested nak tahu siapa yang rasa benda tu kelakar. Tetapi scene mata keranjang aku suka. One of the highlight scene lah untuk aku. Bukan just dia sebut mata keranjang tu je. Lepas tu dia explain pasal mata-mata ni punya hierarchy of organized crime tu kan. Dia ada apa, mata air, mata panda. Aku suka benda tu, aku suka. The whole sequence aku suka. And back to yang aku rasa agak annoying, salah satunya adalah tragedi Oktober. And tragedi Oktober brutal. Again, miss, kelakar langsung. Tak kelakar langsung. Benda tu bukan semua orang faham pun. Maybe dia buat untuk orang-orang yang tahu pasal that infamous video clip. But I don't think it's necessary lah. But on the side note, aku suka satu line dari Inspektor Sahab yang dia cakap pasal aku Punjabi lah kan. Aku suka benda tu because rasa macam dia addressing the stereotypical racial commentary tau. I mean, Kluang Man is a product, the animasi is a product of the 90s. Inspektor Sahab punya name tu macam like a running joke lah during that time. That's why dalam animasi Kluang Man, dia menggunakan nama Inspektor Sahab tu just for comedy. But again, most of the comedy part and comic relief rely heavily on the script. It all depends on macam mana pelakon-pelakon tu deliver. The thing is, the script pun is not that good to begin with. Atau sekadar spekulasi, mungkin pengarah dan penulis filem ni sengaja buat macam ni untuk capture the original feel of Kluang Man animation. Aku cuba berfikiran positif kat sini. Bercakap tentang the original source material, kalau kau tengok dia punya kartun dan dia punya animasi, ada dua benda yang aku mengharapkan dia ada dalam filem ni. Especially filem pertama kan, dia macam origin sikit. The first one is dalam kartun dia ada watak reporter tau. Dia punya news or media outlet dia just tunjuk berita. Aku suka gila benda tu. Aku tunggu tau actually ada tak dia buat benda tu. Tapi dalam filem ni bila ada macam news segment or montage, I think dia tunjuk Astro Awani or something. Aku come on Astro, come on, miss opportunity. Aku rasa berita tu is really legend lah, legend. Lagi satu yang aku mengharapkan ada dalam filem ni, macam mana Borhan dapat the suit. Dalam dia punya kartun kan, is very dark bro. Seriously, it's very dark. Dia jumpa mayat tau. Borhan, dia fly from dia punya hospital, masuk hutan, dan dia jumpa satu mayat. Mayat tu pakai the suit Kluang Man. So dia ambil suit tu. Dia pakaikan baju dia yang dia pakai tu, dia pakaikan kat mayat tu. Mayat tu punya suit Kluang Man, dia ambil. Itu kalau dia buat dalam movie ni, memang power lah pada aku. Full mark aku bagi. Seriously kan. Tapi aku tak surprise dia tak buat sebab it's very disturbing. But I like it because that scene cukup untuk establish Borhan punya state of mind tau. Dan yang dia nampak mayat pun dia macam tak ada rasa apa-apa. Cukup untuk establish dia punya state of mind. Bercakap pasal suit tu pula, aku suka the first suit yang dia jahit. And bukan yang spender kat muka tu. No, spender kat muka tu okay, but
Lepas tu kan dia macam ada jahit-jahit sikit kan. And then ada scene yang dia pakai that suit. This is before dia pergi buat yang tactical tu. And aku rasa ada. Tapi mungkin sekejap je and then scene pun gelap. Tapi aku rasa dia ada pakai dia punya cowl tu macam like a fabric punya cowl. Aku rasa that is much more interesting untuk this first movie. The tactical suit tu okay, tapi kau boleh simpan that tactical suit for part 2. So kau boleh create a story untuk part 2 yang Borhan go back to the secret base masa dia jadi elite task force tu kan. Barulah make sense dia pergi kat situ lepas orang jahat dah tak ada. Untuk part 1 ni dia pergi dekat base tu, but okay, boss dia still ada lagi. It's a bit weird kat situ lah. Kan? Aku rasa much more better kalau dia buat benda tu part 2. Not saying that the tactical suit is not good. Okay lah kalau dia nak buat pun. Tapi I prefer yang not tactical one. Tu je. Pay homage sikit lah dekat the original cartoon tu kan. Dia tak ada nak, suit dia tak nampak tactical pun. So this is the first one. The first movie. So aku prefer that one lah. Okay, let's talk about the objective side of the movie. In terms of writing, the story concept is okay, but the structure tu pada aku is not the best. And most probably because of, aku rasa tak best because of the punya editing. It's quite poor lah editing dia. Dia ada pacing issue sikit dan dia ada tonal shift issue sikit. Is it light-hearted? Is it dark? And dia punya overall theme pun is not clearly defined. Movie ni, what is the movie is all about? Nak kata just a popcorn superhero movie pun tak. Nak kata dia nak tackle balas dendam pun very loose. Nak kata dia tackle the mental health punya side pun is very loose. Persahabatan pun very loose. Itu tak berapa clear sangat tema dia tu. Nak kata just nak pay homage to the original source material pun tak juga. Tetapi adakah semua ini dibuat dengan sengaja untuk menghubung kaitkan watak Borhan dengan dia punya state of mind yang keliru dan kusut? Positif. Dari segi production wise, cinematography, it's not too bad, but it's not inspiring and very lack artistic value. Ada shot yang dia try to capture something like a comic book panel, but beyond that, nothing more. Kalau kita tengok dari segi logistik pun, actually the world building tu, dia punya geografi tu tak berapa nak clear sebenarnya. And hospital ni kat mana, pekan tu kat mana, hutan tu kat mana, camp tu kat mana. Most of the time, Borhan ni berlari je tau. Dia bukan naik kereta, baik mobil ke apa kan. So, is it everything very close by? Banyak polis tu, hospital. And the looks overall pun, this is ada kontroversi sikit untuk aku. Aku rasa it's very very dark, especially scene malam lah. The best scene semuanya pada waktu malam. Tapi aku rasa it's too dark. Or is it my panggung? But aku rasa it's too dark. Aku tengok dia punya trailer pun sama juga. I have same feeling. Cuma dalam panggung tu maybe dia lebih feeling tu sebab dia tak se-sharp kita tengok dekat YouTube trailer. Pada aku cara dia light the whole scene and the lead the actor, it's not really effective in complement the story or the scene. But aku dah tengok people review in YouTube, dia kata oh color tone semua cantik gila. I don't know, maybe I have a different take on it, but pada aku mostly apa yang diorang buat ni kan dengan color merah, biru, kadang-kadang neon, banyak LED. Aku rasa mostly dia buat untuk nampak cool je. Doesn't really to tell a story by using the lighting tu. Tetapi, adakah semua ini dibuat dengan sengaja untuk menghubung kaitkan watak Borhan dengan dia punya state of mind yang gelap dan kabur dan kadang-kadang silau? Positif. Dari segi action sequence, aku rasa koreografi overall is okay.
and hand-to-hand combat. Ada sedikit CGI yang cak ayam, but okay, put aside that one. Dia punya issue pada aku, again, editing. Sekadar spekulasi tanpa bukti. Aku rasa director mungkin dia macam just shoot everything. Shoot je everything without a proper storyboard. Shoot sana, shoot sini, shoot. And then dia akan fikir macam mana nak make the movie during the editing part, or figure out in post lah. Itu sebab ada action sequence yang really good, ada action sequence yang very sloppy, editing very choppy. Tetapi adakah semua ini dibuat dengan sengaja untuk menghubung kaitkan watak Burhan dengan dia punya state of mind yang bersepah dan kacau bilau? Positif. Last sekali, dari segi lakonan, Nasty aku dah sentuh sikit tadi. Kalau ada yang kurang dari dia, aku tak salahkan dia 100% lah, sebab skrip dia pun cak ayam. Untuk pelakon lain, Remy Ishak, Roshamno, both of them is okay. I have no issue, and diorang memang gempak. Always give the best performance. Untuk Sahab dengan Doktor tu, aku suka both, tapi because of dia punya skrip tu. Dia punya skrip tu makes them tak natural. So, sayang. So, lepas dah tengok movie ni, I cannot stop thinking yang adakah lebih baik kalau dia buat all out full animation movies tau, instead of live action. Sebab live action, dia banyak sangat limitation untuk buat this type of movie. And untuk jadi gempak macam Hollywood punya superhero movie, you need cost dia memang tinggi gila lah. So, tak berbaloi lah kan nak invest that much untuk local market. So why don't you do animation? Adakah cost dia tinggi juga? Aku tak sure. Tapi kalau dia buat animation, aku rasa mungkin lagi gempak kot. Plus kita ada multiple local animation studio yang tahap dia memang dah power dah kan, yang already established, yang pejam mata je aku rasa boleh buat lah setakat cerita macam Kluang Man ni. So all you need to do just collapse with all these studios or license out the IPs. But tu wishful thinking lah. Now dia dah start dengan live action, dia akan continue dengan dia punya universe yang dia try nak buat ni. Hopefully menjadilah. So tu je lah yang aku nak sembang untuk filem Kluang Man ni buat masa sekarang. Secara keseluruhan aku boleh bagi 3/5 bintang. Filem ni is not the best, tapi aku rasa dia boleh belajar banyak benda untuk improve for future punya project. Kalau dia continue dengan plan untuk universe ni, I'm looking forward for next chapter of this Kluang Man. Tapi kalau tak ada,